Jadi seorang yang ada pendapatan belanja mengikut kemampuan, satu, jangan ikut keinginan. Kalau ingin lingkup kemampuan, dan jangan sampai berlebih-lebihan, dan jangan tersangat jimat. Jadi macam tu, dia kedudukan dia macam tu. Nak nampak macam kedekut pun tak, nak nampak macam boros, belanja mewah pun tak. Itu Islam tak. Jadi kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam suratul Furqan. Kita buka surah Furqan, kita tengok kat situ ayat 67. Firman Allah Ta'ala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Tu jelas. Kalau kita nak anggap dia sebagai dalil apa yang kita baca ni, okey, ambil dalil yang padu.